Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebersamaan UMT. Baik semua, selamat datang ke podcast Jiwa Siswa. Bersama anda pada hari ini iaitu saya, Bro Zaki, SU MPP UMT. Dan saya Muhammad Afiq Nakiuddin atau lebih dikenali sebagai Bro Afiq, merupakan Esko Kesekawanan dan Kepimpinan MPP UMT. Dan kami merupakan moderator anda pada podcast Jiwa Siswa pada hari ini. Jadi terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Betul-betul. Baik, jadi yang mana masih bersama kami pada hari ini, terima kasih kami ucapkan di podcast Jiwa Siswa. Dan mana yang dalam perjalanan, kami ucapkan selamat berhati-hati. Semoga sampai ke destinasi. Baik, untuk mengetahui semua, podcast yang kita bawakan pada hari ini, podcast Jiwa Siswa, merupakan sendiri berakar umbi daripada hasrat YB Menteri kita di KPT untuk kita memperkasakan mahasiswa itu melalui satu elemen penting, iaitu kita kata kemahiran komunikasi. Jadi dengan adanya hasrat tersebut, maka terakhirlah podcast Jiwa Siswa untuk kita satu medium platform bagi kita melahirkan bakat-bakat penting dalam dunia komunikasi dan juga orang kata platform bagi mengasah pengucapan awam. Untuk tambahan pula, kita punya podcast pada hari ini dibawakan khas oleh Majlis Debat Universiti Malaysia MADUM dan juga Yayasan Perkasa Siswa YPS, yang mana YPS ni telah banyak memperkasakan mahasiswa-mahasiswa di negara kita ni, sekaligus akan memperkasakan podcast kita pada hari ini dan episod-episod yang akan mendatang. Baik, betul Taufik. Dua orang kata entiti ni sangat hebat dan sangat penting dalam kita menjayakan Jiwa Siswa pada hari ini. Untuk kali ini kita menampilkan Siapa? Panel kita yang cukup istimewa, figura hebat dalam dunia Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga orang kata Iron Lady. Sebab kita bawa seorang wanita pada hari ini, iaitu kita perkenalkan tetamu istimewa kita pada hari ini, iaitu yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Azlinda Azman, Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi. Terima kasih Prof atas kesediaan untuk bersama kami pada podcast Jiwa Siswa. Sihat Datuk? Ya, terima kasih Bro Zaki dan juga Prof Afiq. Sihat, Alhamdulillah. Jauh terbang kita bawakan Datuk ni. Betul, kebetulan pula pada malam ini kita ada Majlis Sukan Universiti Awam. Jadi kita ambil kesempatan juga saya menerima jemputan daripada anda berdua. Terima kasih Datuk KP kita kerana meluangkan masa pada sesi podcast pada hari ini. Orang kata cukup istimewa. Cukup istimewa. Bukan senang kita nak bawakan orang kata figura hebat, strong woman kita pada hari ini untuk berada di podcast kita. Itulah rezeki kita pada hari ini. Ya, orang kata pimai tangtu. Kali ini UMT sekali lagi kita bawakan episod podcast. Dahulunya yang berbahagia Datuk, kita bawa Dr. Zam, iaitu Menteri KPT sendiri, untuk hadir bersama kita untuk berkongsi dan berdiskusi mengenai isu-isu yang menarik dan kupas di sini. Baik, pada hari ini kita ada Profesor Datuk sendiri untuk sama-sama kita mengupas topik istimewa, terutamanya untuk kemasukan pelajar baru, iaitu dengan topik kita melangkah ke universiti menggapai mimpi. Baik Datuk, jadi kita terus kepada agenda kita. Jadi dulunya semua orang mempunyai cita-cita dan untuk merealisasikan mimpi tersebut, kita perlulah ada pendidikan dan juga ada beberapa peringkat yang kita perlu lalui. Sepertinya kalau saya dulu saya daripada diploma perikanan UMT. Nafiq juga? Saya juga merupakan lepasan graduan kalau pengetahuan Datuk, tapi di College Professional Mara Bandar Penawar. Kita dua yang berbeza namun satu jalan yang sama, iaitu daripada diploma. Dan kini kami menyambung di UMT. Saya dalam program Sarjana Muda Sains Aquakultur dan saya Sarjana Muda Pengurusan Maritim. Ya, jadi kita lihat pada hari ini untuk menyambung ke universiti, pelbagai saluran dan juga medium yang terbuka untuk mahasiswa dan juga daripada lepasan STPM kita ada, daripada matrikulasi, diploma, asasi dan juga kita ada TVET juga. Jadi pada hari ini saya nak tanya kepada Datuk KP sendirilah, ataupun kita kenal Prof Linda sendiri, iaitu apa pandangan Prof berkaitan perlukah kita kekalkan kepelbagaian saluran ini untuk kemasukan ke IPT? Terima kasih Bro Zaki, Afiq. Perlu
Ya, soalannya adalah, jawapannya adalah perlu. Kerana itu adalah dasar inklusif yang kita tekankan di Kementerian Pendidikan Tinggi. Pada masa sama juga menunjukkan keterbukaan KPT untuk menerima mana-mana jua pelajar daripada mana saluran sekalipun, untuk supaya tidak tercicir dalam pendidikan tinggi mereka, ya. Jadi kita ada seperti mana yang dikatakan tadi, untuk masuk ke SPM, melalui saluran SPM kita nak masuk ke pendidikan tinggi, kita ada melalui matrikulasi, asasi, dan juga diploma, ya. Begitu juga untuk memasuki ke sarjana muda, kita ada melalui STPM, STAM, matrikulasi dan sebagainya, dan setaraf, ya. So semuanya diperlukan supaya kita memberi peluang kepada mereka untuk terus maju dalam menggapai pendidikan tinggi selanjutnya, ya. Dan saya kira seperti mana yang Bro Zaki dan Afiq maklumkan tadi, pelajar diploma juga sangat penting, ya, kerana pelajar diploma ni mereka seorang yang matang kebanyakannya, dan mereka juga tahu apa yang mereka ingin kecapi, ya, untuk sambung pengajian mereka. Jadi pelbagai kita mengamalkanlah dasar inclusivity itu tadi. Baik, itu dia Afiq. Prof sendiri menguji kita daripada diploma kita ni menunjukkan kematangan seorang mahasiswa itu sendiri. Dan kita juga ada dasar inclusivity kita untuk meraihkan supaya mahasiswa ini tak ada keciciran. Macam Prof cakap tadi, memang kita sepatutnya, anak muda ni lah adalah orang kata cerminan masa depan negara dan juga permata negara. Dia sebenarnya kita, itulah macam yang Datuk cakap tadi, pelbagai cabang tu adalah, itulah rezeki kita. Di mana kita dapat, kita akan masuk ke sarjana muda juga. Kita akan ke degree juga. Betul, di mana ada kemahuan, di situ ada jalannya. Okay, jadi Datuk, semacam yang kita tahulah, dalam UPU sendiri kita kena buat pemilihan. Ada 12 pilihan yang kita perlu isilah. Saya nak cerita sikit lah. Saya sendiri merupakan UMT ni adalah pilihan kelima saya. Pada mulanya saya agak frust lah sebab saya tak dapat nombor 1, nombor 2 kan. Tapi alhamdulillah, orang kata di sini saya happy. Saya dapat apa yang saya tak dapat lah, kiranya mungkin Allah dah aturkan rezeki saya di sini. Jadi kita tahu ada segelintir yang calon ni, bila mereka tak dapat pilihan pertama dan kedua mereka ada rasa sedikit down. Mereka rasa tak mahu meneruskan pengajian. Jadi mungkin Datuk boleh berikan sedikit nasihat lah kepada calon-calon yang tidak dapat pilihan pertama kedua mereka ni. Silakan Datuk. Jangan putus asa, ya, dan pemilihan di UPU adalah secara sistematik, telus dan adil, ya. Macam saya katakan, kebanyakan pelajar semakin hari semakin bijak dan pandai, ya. Ramai dah telah mencapai 4 flats misalnya, kan. Dalam banyak tu juga kadang-kadang perlu ada keperluan daripada universiti, syarat-syarat khusus universiti, syarat khusus badan profesional, ya, yang mungkin kita lihat satu persatu juga. Yang itu yang membuatkan ada kalanya pelajar tidak mendapat tempat yang pilihan pertama mereka, jatuh ke pilihan 2, ketiga dan sebagainya. Tapi apa jua, seharusnya bersyukur kerana nak hendak memasuki universiti awam ni bukan mudah, ya. Kerana tempatnya sangat terhad, ya, dan tidak semua yang akan mendapat tempat pun. Jadi kepada mereka yang telah mendapat tempat, bersyukur sentiasa, dan saya lihat daripada data saya ada lebih kurang hampir 31,000 lagi yang belum mendapat tempat. Yang masih menunggu kiranya. Ya, masih menunggu lagi dalam proses rayuan, dan rayuan pun telah ditutup pada 14 September yang lepas. Jadi kita akan mengadakan satu lagi sesi lah untuk melihat kepada calon-calon rayuan ni. InsyaAllah kalau meritnya sampai, ada kesesuaian tersebut, anda tidak akan terlepas, ya. Dan pada masa yang sama saya juga ingin menarik perhatian kepada pelajar semua, calon-calon di luar sana. Kita ada banyak juga IPTS yang sebenarnya menawarkan program pengajian yang baik, juga diakreditasi oleh MQA, dan ada juga yang menawarkan yuran yang berpatutan, dan pastinya PT-PTN juga menyediakan bantuan-bantuan keuangan sekiranya perlu melanjutkan pelajaran di peringkat institusi pengajian tinggi swasta. Dan kedua-dua institusi
institusi awam dan juga swasta adalah di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Jadi kita memang mengawal kualitinya dan kita memastikan program-program atau kursus yang diambil itu adalah setaraf dengan peringkat kualiti di peringkat antarabangsa. Tu Afiq dia. Dodang tak dapat universiti pertama. Dodang dapat pertama, kita dapat kelima. Tapi Jadi tak apa. orang hebat hari ni lah. Itulah orang kata jangan give up. Betul. Walaupun kita tak dapat pilihan pertama tu, dia akan ada, kita kata rezeki yang tepat akan hadir untuk kita. Betul. Macam Datuk katakan tadi, persaingan makin sengit. Jadi apa pun yang kita dapat, kita harus terima dengan hati yang terbuka. Betul Datuk? Betul. Jadi kepada 31,000 yang masih menunggu, jangan berputus asa. InsyaAllah akan ada tempat untuk kalian. Betul. Baik, di mana orang kata rezeki tak salah alamat. Rezeki tak Jadi salah untuk di alamat. IPTS juga kita pun sedia maklum bahawa ada terdapat beasiswa yang ditawarkan. Jadi rebut peluang ni untuk kita lanjutkan pengajian. Jangan nak down lama-lama sangat. Kita bangkit kembali seperti Datuk hari ini, iaitu Iron Lady kita. Baik, Datuk, kita pun nak terus kepada soalan yang seterusnya. Seperti yang kita tahu bahawa di UMT sendiri kita ada ramai pelajar antarabangsa dan yang telah bergraduat sendiri daripada 30 buah negara di UMT sendiri, dan di institusi awam lain dan swasta lain juga kita raikan kehadiran mereka, di mana kita dapat lihat kalau ada program-program yang besar, penglibatan mereka ini penting supaya kita ada pertukaran idea dan juga orang kata komunikasi dan juga menjadi duta Malaysia sendiri di negara mereka. Jadi saya nak tanya kepada Prof Linda sendirilah, sebenarnya apa manfaat kalau kita ambil pelajar antarabangsa ni dan kehadiran mereka kepada pelajar tempatan kita sendiri? Sebenarnya pengambilan pelajar antarabangsa ni sangat penting juga kerana ianya memberi nilai tambah kepada pelajar-pelajar tempatan kita. Pelajar kita dapat terdedah dengan pembelajaran mengenai budaya daripada negara-negara yang lain. Ketika ini kita ada hampir 150 buah negara, ya, pelajar antarabangsa yang belajar di Malaysia, ya, di institusi pendidikan awam kita dan juga swasta. Jadi mereka juga, pelajar antarabangsa ni juga dapat mempelajari budaya kita bila masanya kita saling nak mendapat manfaat. Betul. Bila pula kita nak membiarkan pihak negara luar untuk tahu tentang budaya kita, kan? Dan selama ni kita belajar di luar negara, kita ambil tahu tentang budaya negara luar, ya. Jadi pelajar-pelajar kita juga dapat berinteraksi, berkomunikasi dengan lebih baik lagi. Peluang untuk mereka mengasah bahasa Inggeris misalnya, atau bahasa Jepun misalnya, ya. Kadang-kadang bahasa Korea misalnya, kalau ada pelajar yang daripada Korea, ya. Saya kira itu adalah merupakan satu privilege lah juga kepada pelajar kita, kan. Pelajar pun sekarang suka tengok cerita Korea. So kalau ada pelajar yang antarabangsa dari Korea misalnya, bolehlah bercakap secara bercakap praktisnya dengan opah sendiri. Betul. Jadi kita harus melihat sebagai sesuatu yang positif, ya. Dan sudah tiba masanya untuk pelajar antarabangsa untuk datang ke negara kita kerana tenaga pakar akademik kita semakin tersohor. Kita juga mempunyai kualiti pendidikan kita yang tinggi dan kestabilan geopolitik kita juga sangat baik. Jadi kita perlu ambil peluang di situ. Tetapi itu tidak bermakna untuk kita tidak menidakkan peluang pelajar tempatan kita. Yang tu kita jaga. Yang tu memang kita jaga, ya. Itu ada nombor keutamaan, satu. itu adalah keutamaan itu kita. dasar, dan saya tidak akan sebagai ketua pengarah, saya tidak akan melepaskan itu, ya, kerana itu adalah tanggungjawab saya dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi untuk menjaga keperluan pelajar tempatan kita. Baik, dengar tu semua. Jadi jangan risau, jangan khawatir. Kita pandang pada sudut yang positif. Di mana kita ada Datuk KPT sendiri yang pastinya akan menjaga, orang kata, keutamaan pelajar tempatan sendiri. Itu nombor satu. Jadi Prof, jadi saya suka untuk berkongsi. Kita pun baru-baru ni ada satu program, iaitu Stage 2025, di mana ada seorang pelajar daripada Rom yang sudah fasih berbahasa Melayu, iaitu daripada Universiti Malaya kalau tak silap saya. Jadi sudah 3 tahun di sini, memang fasih berbahasa Melayu dan mudah untuk dia pelajari budaya dan orang kata tradisi kita di sini. Betul. Selain tu kan Datuk, betul lah macam yang Datuk cakap, kita dapat mempelajari bahasa. Di UMT juga saya pernah berjumpa dengan satu pelajar international lah daripada France. Bila petang-petang dia selalu turun bersukan dengan kita student-student yang local student ni.
Dan okay lah, kita dapat belajar dia punya bahasa dan dia pun dapat belajar bahasa kita. Kerana kita dapat saling bertukar pendapat kan. Itu salah satu yang saya rasa baguslah jika kita teruskan dengan perkara-perkara sebegini. Betul, tepat sekali. Okay, kita boleh ke soalan seterusnya. Macam yang kita tahu, sekarang pun kita dah berada di bulan September lah, hampir-hampir ke penghujung bulan September. Yang mana kita mengetahui penghujung September akan masuknya Kemasukan pelajar baharu. Jadi seperti yang kita tahu lah kan Datuk, tak semuanya yang dapat tawaran ke Universiti Awam ni, mereka ni tak semuanya berkemampuan. Jadi ada kalanya mereka ni merasa bila mereka tidak mampu, mereka ingin menolak tawaran yang diberikan lah. Jadi mungkin Datuk boleh bagi satu nasihat kepada calon-calon ini supaya mereka tidak khawatir akan masalah berkaitan kewangan tersebut dan terima saja tawaran yang diberikan oleh KPT untuk meneruskan pengajian mereka. Silakan Datuk. Sebenarnya kita di Universiti Awam, Jabatan Pendidikan Tinggi telah mengarahkan kepada semua universiti untuk menjaga pelajar-pelajar yang memerlukan bantuan ya. Dan apabila mereka telah mendapat senarai pelajar, mereka akan pergi satu persatu untuk melihat manakah pelajar yang dilihat mungkin dalam sistem IKASih ataupun pelajar yang B40 ya, pelajar yang betul-betul memerlukan bantuan itu, mereka akan reach out ya. Saya difahamkan contohnya pada hari ini kita ada Majlis Sukan Universiti Awam pada 11 malam ya. Tetapi pada masa yang sama Timbalan-Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar juga telah turun padang ya untuk mengambil kesempatan bertemu dengan pelajar-pelajar yang mendapat tawaran belajar di Terengganu, di Kelantan, di Pahang ya. Saya kira itu adalah satu usaha yang murni. Dan pada masa yang sama juga kita telah mengarahkan supaya mengeluarkan poster-poster untuk memaklumkan di sosial media bahawa kita ada bantuan. Misalnya bantuan di KPT, kita menyediakan bantuan keuangan untuk disediakan oleh Yayasan Perkasa Siswa. Misalnya untuk mereka yang akan mendalami program diploma, mereka akan mendapat wang pendahuluan awal ya, pendidikan awal sebanyak RM500. Dan untuk ijazah sarjana muda mendapat bantuan pendidikan awal sebanyak RM1,000. Begitu juga dengan wang pendahuluan pengajian yang dikeluarkan oleh PTPTN. Automatically mereka akan dapat kalau mereka memohon PTPTN. Jadi saya kira jangan putus asa. Kalau tak tahu mana ya, tersepit di mana, jangan buang surat tawaran tersebut. Kontak ataupun hubungilah setiap universiti, terutamanya di bahagian hal ehwal pelajar. Mereka akan turun dan bantu. Even tambang juga mereka boleh dahulukan untuk membolehkan pelajar hadir ke universiti. Di universiti kita akan beri tempoh sebulan 2 bulan untuk mereka mengadaptasi diri dan juga menyesuaikan diri ya dengan bantuan-bantuan keuangan yang diperlukan. Terdapat pelbagai bantuan, sepertinya kita ada bantuan zakat dan sebagainya yang sebenarnya universiti boleh bantu. Dan saya ingin ingatkan di luar sana, jangan terpengaruh dengan mana-mana pihak yang menawarkan pelbagai bantuan yang boleh dikenakan scam ya. Jadi pasti memohon dan juga menghubungi universiti masing-masing secara langsung ya. Jadi kalau sekiranya tidak, juga boleh saja menghubungi Jabatan Pendidikan Tinggi Malaysia. Kita bantu. Betul. Jadi ingat, jangan kena scam. Jangan kena scam. Kalau nombor tak satu, pasti call yang pihak berautoriti. Dia, kita satu lagi jangan kita rasa tersisih lah kan Datuk. Biarpun kita ni kurang berkemampuan, kita jangan takut. Kerana itulah orang kata bakat dan ilmu yang mereka ada tu boleh diketengahkan lagi. Rugi kalau mereka rasa down disebabkan perkara-perkara sebegini. Jangan notahkan orang kata kemahiran dan kemampuan kita untuk teruskan pengajian dan peluang untuk kita mencapai masa depan yang lebih cerah dan juga mencapai mimpi kita. Jadi kita dah tahu YPS, kita tahu KPT sendiri ada sediakan bantuan. Dari segi YPS sendiri, Prof KP kan, kita lihat bahawa YPS ni sentiasa bantu dalam segi agenda pemerkasaan mahasiswa dan juga kebajikan. Jadi bagaimana mungkin Prof boleh berkongsi dengan kita punya penonton pada hari ini dalam konteks kemasukan pelajar IPT sendiri. Bagaimana inisiatif YPS pada kali ini? Mungkin ada pembaruan yang Prof ingin ceritakan kepada semua. Okey.
Yayasan Perkasa Siswa ataupun YPS adalah merupakan satu entiti di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, ya. YPS ni adalah legit lah, sah, ya. Dan YPS ni sebenarnya telah membantu banyak pelajar kerana objektif utamanya adalah untuk menjaga kebajikan dan kesejahteraan pelajar, ya. Jadi YPS telah menyediakan seperti mana yang saya katakan tadi, bantuan awal pendidikan, diberi keuangan, bantuan keuangan. Keduanya untuk pelajar OKU, mereka juga ada for care for OKU, misalnya. Care for OKU ini adalah untuk membantu pelajar-pelajar yang OKU yang mungkin rasa macam mana saya nak belajar di universiti awam, ya, di universiti misalnya. Sebenarnya mereka bantu untuk mengadaptasikan, bantu pelajar untuk adaptasikan dengan dunia di IPT misalnya, supaya tak terpinggir. Supaya tidak terpinggir, dan ialah mereka risau, kan. Jadi kerisauan itu sebenarnya ada aja bantuannya, dan saya juga sebagai ketua pengarah telah mengarahkan universiti untuk membantu di situ, ya. YPS juga menyediakan pelbagai lagi bantuan, seperti kalau memerlukan bantuan sekiranya tak ada keperluan-keperluan tertentu lah, keperluan asas misalnya. Kalau bukan daripada YPS juga, YPS akan linkkan dengan pihak-pihak lain yang boleh membantu, ya. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan ni, YPS baru-baru ini telah menawarkan voucher buku tunai, ya. Sebanyak RM100. Rugi kalau tak ambil. Tetapi pada ni dalam tempoh sebulan kita buka dah hampir 99.95% telah ditebus. Jadi dia akan habis dalam masa terdekat ni, dan hampir habis. Dan ketika ini YPS juga bersama KPT sedang mencari bagaimana kita boleh tambah dana. So, yang itu merangkumi sebanyak 50 juta ringgit lah telah dihaskan. Jadi kita tengah fikir macam mana kita boleh extend dengan menambahkan lebih lagi. Saya kira itu adalah peluang juga. Nak beli buku mahal, jadi ada RM100 penebusan voucher, mungkin boleh mengurangkan sedikit perbelanjaan, bebanan tu. Dan pada masa yang sama juga kita juga nak menggalakkan pelajar untuk membaca. Sebab satu daripada visi dan aspirasi YBM juga adalah telaah, ya. Jadi kita harap dapat digunakan sebaik mungkin. Itu dia, banyak sebenarnya daripada YPS ni, dari KPT. Betul. Kalau anda tergolong dari kata orang kelainan upaya, boleh sahaja memohon kepada YPS atau KPT sendiri, kerana kita pula di pihak KPT sendiri sedia membantu untuk sama-sama kita berkongsi kehidupan di kampus. Sebenarnya saya tertarik tu. YPS dan KPT ni bukan saja memfokuskan kepada pelajar yang sempurna, kepada orang kelainan upaya juga mereka diberikan fokus, kerana mereka ni ada peluang. Mereka juga ingin mengenalkan apa yang mereka ada. Jadi itulah, bos YPS pun baik sangat orangnya. CEO YPS Encik Hirman Awang dan timnya juga adalah seorang yang prihatin. Tugas mereka adalah untuk continue untuk mencari sponsor-sponsor yang dapat membantu pelajar-pelajar memerlukan. Bukan tu saja, pelajar yang mengalami kecederaan, kemalangan, ya. Malangnya untuk hari ini, walaupun hari ini hari Malaysia. Ya, selamat hari Malaysia semua. Saya kira saya mendapat makluman bahawa terdapat beberapa kemalangan yang berlakulah di UNIMAP, ya, even di UMT sendiri. Jadi Yayasan Perkasa Siswa juga akan masuk untuk memberi bantuan keuangan, memastikan bahawa pelajar itu lepas, kalau ada kematian, lepas daripada tanggungan atau peminjaman PTPTN dan sebagainya, ya. Di samping bekerja rapat dengan universiti lah. Biasanya kebajikan dan kesejahteraan ni banyaknya terletak di TTNC HEPA lah. Kalau mereka tidak sediakan, saya carilah TTNC HEPA. Dengar tu. Jadi kita pun ada beberapa website yang kita kongsikan untuk pelajar-pelajar untuk lihat. Mungkin ada penawaran beasiswa ataupun bantuan. Itu antaranya beasiswa.mohi.gov.my dan juga perkasasiswa.my. Jadi mungkin anda semua yang lihat boleh
sentiasa check website ni dan juga boleh mohon bantuan yang ada. Jangan takut, jangan segan, cuba dulu jika kalian rasa kalian mampu. Betul. Jadi kita soalan seterusnya, kita ada fun fact sikit lagi. Ni mungkin tak ramai tahu ni, So Datuk sendiri pernah menjadi TNC HEPA di USM. Orang kata Datuk ni bila jadi TNC ibu lah. Ibu kepada mahasiswa-mahasiswi di USM. Jadi Datuk mesti dekat sangat dengan orang kata student USM. Jadi kita nak throwback sikit lah Datuk. Kita throwback sikit semasa Datuk jadi TNC dulu. Apa pengalaman yang Datuk sangat tak boleh lupa sepanjang Datuk jadi TNC masa tu? Okay. Sebagai TNC HEPA, itulah keunikan TNC HEPA. Kita boleh akses kepada pelajar pada bila-bila masa dan lebih dekat lagi. Ya. Sebenarnya banyak kenangan manis, tetapi yang pentingnya banyak yang saya belajar daripada pelajar sendiri. Akan kesusahan mereka, kekangan mereka, keperluan mereka, sehingga meletakkan saya untuk menjadi sebahagian daripada anak-anak ni. Bila saya lihat ramai juga yang tidak tidak begitu berpeluang ya untuk menikmati kehidupan yang luxurious ya. Jadi kita belajar bagaimana kesusahan yang dilaluinya. Tetapi saya lihat untuk bukan saja di USM tetapi juga untuk pelajar-pelajar di universiti lain, kita lihat semangat sukarelawan dalam sesetengah pelajar itu sangat kuat ya. Pengalaman manis saya semasa COVID, kita lihat pelajar bertungkus lumus untuk bergilir-gilir membantu pelajar-pelajar yang dijaga ya semasa COVID ya. Begitu juga pada bulan puasa ya. Bulan puasa saya lihat pelajar tidak kira bangsa ya, bangsa Melayu, Cina, India ya, dan Bumi Putera yang lain duduk bersama untuk menyediakan juadah makanan berbuka puasa ya. Mereka sama-sama bergotong royong dan buat ya, dan saya sentiasa pergi untuk kacau je makanan tersebut. Dan pada masa sama kita juga sama-sama berbuka puasa, tidak kira bangsa. Yang itulah semangat perpaduan dan semangat cinta dan kasih kepada universiti itu. Di peringkat USM, cinta dan kasih pelajar kepada universiti itu sangat kental ya. Dan saya juga telah melihat bila saya jadi ketua pengarah, saya lihat semangat itu juga ada pada universiti lain, termasuk juga di UMT ya, di UMK dan juga di semua universiti yang mungkin saya tak perlu sebutlah, ke-20 universiti ini. Dan selagi saya sebagai ketua pengarah, saya akan pastikan usaha-usaha murni ni, our stakeholders is always the pelajar. Prioritinya kepada pelajar. Ya, kita ada kaki tangan akademik, kaki tangan pentadbiran, tetapi yang kita nak bantu, yang kita nak asah, yang kita nak groom adalah pelajar. Jadi kita kena jaga apa jua keperluan yang mereka perlukan seboleh mungkin. Tapi pelajar juga harus bersabar bersama-sama dengan universiti untuk jaga, cinta kasihkan universiti. Walaupun mungkin bukan pilihan pertama anda macam tadi Bro Afiq katakan, tetapi apabila anda berada dalam situasi universiti itu, anda akan jatuh cinta kepada universiti anda. Saya pasti. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Sweet moment, sebenarnya banyak sweet moment yang Datuk ada sewaktu kat USM. Tapi saya nak cakap bukan Datuk je lah, saya rasa semua warga-warga universiti sayang akan student. Setiap TNC pun mesti rapat sangat dengan studentnya. Seperti macam kita tahu, kalau UNT sendiri kita ada abah lah. Prof Izani kita sebagai abah lah. Datuk dulu ibu kepada anak-anak USM kan. Jadi pelajar panggil saya Mami. Betul lah tu. Nampaklah dekat sangat dengan student tu. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada TNC kerana sudi menyantuni mahasiswa-mahasiswi. Juga orang kata terlibat sama dengan aktiviti-aktiviti mahasiswa. Jadi baik, seterusnya Datuk KP, kita pun nak teruskan kepada dunia kampus tu sendiri. Kadang-kadang susah sebenarnya. Ada yang homesick, ada yang first time berjauhan daripada keluarga, yang mungkin tak asrama penuh ataupun tak bersekolah asrama sebelum ini. Sekolah biasa tiba-tiba nak masuk asrama. Betul. Mungkin Datuk KP boleh ceritakan sikit bagaimana orang kata pengalaman pelajar baharu ini di kampus, bagaimana mereka boleh untuk beradaptasi, dan juga apakah nasihat daripada Datuk KP sendiri untuk mereka ini supaya menjadi mahasiswa idaman dan juga mahasiswa graduan yang unggul. Sebelum tu Datuk homesick ke dulu?
Homesick. Homesick juga. Okay. Mungkin Tetapi Datuk bagi nasihat. saya excited lah untuk to be berada jauh daripada family saya kerana ingin merasai keindahan hidup sendiri. Kata berdikari dah besar. Ya, berdikari, to be more independent. Pertama kali saya nak ucapkan tahniah kepada mereka yang akan melanjutkan pelajaran di universiti pilihan anda dan mungkin bukan pilihan anda, ya. Tapi sebagai seorang pelajar di institusi pengajian tinggi, tugas anda adalah untuk mendapat dan menggapai ilmu sebaik yang mungkin, ya. Dan saya kira peluang yang datang itu hanya sekali saja dalam hidup. Jadi kita seharusnya menggunakan peluang itu sebaik yang mungkin. Dan sebagai seorang pelajar yang baharu, saya berharap pelajar dapat terus teroka to explore apa yang ada di universiti masing-masing, menjadi seorang yang proaktif untuk mencari ilmu dan juga mencari peluang-peluang, ruang dan peluang untuk anda terlibat aktif dalam persatuan pelajar, ya, dalam aktiviti program pelajar, tanpa tanpa menolak kepada program pendidikan kita itu. Maksudnya kita kena seimbangkan diri, ya. Kurikulumnya, akademiknya untuk menjadi pelajar yang holistik. Yang itu yang kita idamkan, ya. Walaupun apa kursus yang anda ambil, tetapi apabila anda bekerja kelak, kebanyakan industri dia akan melihat kepada kemahiran interpersonal anda, ya. Sama ada anda seorang yang confident, seorang yang proaktif, ya, seorang yang bijak untuk melihat kepada perkara-perkara yang berlaku di sekeliling anda. Maksudnya bukan akademik semata-mata. Betul. Tetapi saya juga ingin peringatkan kepada pelajar-pelajar senior, bantulah pelajar-pelajar adik-adik ni. Sebab adik-adik ni daripada alam persekolahan masuk ke dunia pengajian tinggi. Mungkin berilah mereka masa 2-3 minggu untuk adaptasi. Di sekolah semua disediakan bersama dengan ibu bapa. Tetapi bila di sini mereka perlu menjalani kehidupan pergi kuliah sendiri. Ada yang buat assignment secara sendiri, ada secara berkumpulan. Mereka nak tinggal bersama dengan pelajar-pelajar yang mungkin daripada bangsa yang lain, ya, dan sebagainya. So saya berharap pelajar senior bantu supaya adik-adik, terutamanya mereka yang tidak memilih universiti itu sebagai pilihan utama, supaya mereka tidak fear dan mereka excited. Itu yang saya katakan, tugas kita juga pelajar senior untuk membolehkan pelajar itu jatuh cinta kepada universiti itu. Kita kena buat dengar tu student semua cinta. pesanan mami kita. Jatuh cinta kepada universiti, sayang kepada universiti itu. Kalau something yang positif, menarik mereka, memberi sokongan psikososial tu, saya kira tidak ada masalah. So sama-samalah, bukan saja berharap kepada WC-nya, TNC-nya, tetapi kepada pelajar-pelajar yang senior itu bantu sesama sini. Ingat waktu anda masuk macam mana, dan samalah juga perlu dilalui oleh pelajar baharu. So again, all the best lah kepada pelajar baharu ini. Dan saya harap pelajar yang senior ini sentiasa menyokonglah kepada apa jua yang menarik lagi minat pelajar yang baru. Baik, tu je. Pesanan dititipkan cukup berat. Kita kena pastikan mereka ni semangat, bahagia, ceria di kampus itu sendiri. Dia bukan student baru je kena semangat lagi. Senior pun kena semangat. Supaya adik-adik dia cinta ke uni kita. Betul. Kita jangan jadikan budak-budak baru ni sebagai orang yang 3K. Dah tahu apa tu 3K? Pelajar mahasiswa yang ke kuliah, kelas dan katil. Okey. Itu. Jangan jadi mahasiswa 3K. Kita elakkan, kita pastikan kita jadi graduan yang holistik suatu hari nanti. Ini pesanan untuk anda semua supaya kata terlibat. Tips lah, tips awal supaya menjadi seorang yang aktif. Ceburilah apa yang ada di universiti. Betul. Dengan kelabnya, badan pelajarnya. Macam Datuk cakap tadi, involvekan diri, jangan takut. Betul. Jadi
masa pun dah mencemburi kita. Tapi sebenarnya bukan masa cemburu kita tak cukup masa Datuk. Kita banyak lagi sebenarnya nak sembang dengan Datuk. Tapi mungkin kita bawakan Datuk ke episod yang lain lah. Kita sembang lagi panjang kan, dengan topik-topik yang lebih menarik. Jadi terima kasih semua sebab sudi luangkan bersama kita untuk dengar episod podcast Jiwa Siswa yang bertajuk Langkah ke Universiti Menggapai Mimpi kita pada hari ini. Baik, kita ucapkan terima kasih lagi sekali lagi itu kepada panel kita, Datuk KP kita. Dan kita ingin kongsi kepada anda semua, kita jangan lupa untuk sama-sama langgan platform media sosial kita dan share kepada rakan-rakan tentang apa yang kita kongsikan, apa topik yang kita buatkan dan juga apa hasrat yang panel kita ingin sampaikan. Baik, nantikan episod podcast Jiwa Siswa yang lebih menarik selepas ini bersama topik dan juga panel yang cukup istimewa. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Nama tu. Malaysia Madani, rakyat disantuni, timur